Cerita kita. Ngantuknya. Jom cepat makan. Dan azan tu. Minum cepat. Kejap lagi azan ni. Siapa suruh kau ni lambat sangat bangun? Entah dia. Dah dibangunkan pun tidur mati. Leh. Korang lah tak bangunkan aku kuat-kuat. Kau tu yang tak sedar diri. Kita orang dah tipak kau guna spring bed lah, panci lah, komod lah, division lah, comot lah. Comot ada ke? Oi, apaan sih? Aduh, baru bangun gue. Tega gak ngebangunin kan semua. Tak dibangunkan apa? Kau tu sama je macam mati. Tidur mati. Dah lah, malas aku nak rehat je di kasut. Oi Ali, dah azan lah. Alamak, macam mana ni? Aku belum minum lagi. Alicia. Padan muka. Ya Allah, haus dah. Biar dia tersiksa badan muka, Anjis, gue belum makan apa-apa. Sama je berdua tu. Cerita kita. Drama jam 2. Alicia. Letih dah. Tak minum. Habis tu. Janganlah lemah. Puasa ni bukan suatu penyiksaan. Ini untuk melatih dan mempelajari diri kau. Kau niatkan puasa ni untuk siapa? Kalau kerana kau terpaksa, kau salah. Ini semua untuk diri sendiri dan Tuhan. Alicia. Aku repot je. Aku haus. Bukan macam tu maksudnya. Habis tu, kalau kau repot aku, janji haus kau akan hilang. Bagus kau banyak zikir daripada buang kata makin kering. Weh. Apa? Mengapa? Tak puasa lah. Kan aku ini. Ni pun tak puasa. Yeay, dia kucing lah Ali. Cerita kita. Yes, kejap lagi.
Anjas kata gak mahu dah sekarat gue. Yuhu. Ya, aku belikan korang. Iwan! Mau. Nak, mau yang mangga belewas makan sama Siapa nak titip? Alicia, jaminkan aku yang donat. Alicia, aku nak yang tu, warna kuning tu. Aduh, enak banget woi. 스킨십 사양할게요. 희미한 우리들 사이 No no 확실한 답을 원해요.